buat pinjaman peribadi untuk beli emas sesuai ke tak? Contohnya gold bar 100 gram yang harganya hari ini sekitar RM50,000. Jawapannya tuan-puan memang tak sesuai kalau kita nak beli emas gunakan duit pinjaman. Sebab apa tuan-puan? Sebab emas ni hanya sesuai dibeli menggunakan duit lebihan. Duit lebihan ni maksudnya tuan-puan ada duit simpanan yang tak digunakan untuk tempoh 2 tahun dan ke atas. Kalau tuan-puan mampu untuk bayar ansuran bulanan pinjaman peribadi tersebut, dah pasti tuan-puan juga ada kemampuan untuk menabung setiap bulan. Jadi kalau ikutkan melalui akaun emas GAP ni, tuan-puan boleh menabung ikut bajet tuan-puan serendah RM100 dan duit simpanan tuan-puan 100% dimasukkan ke dalam poket tuan-puan. Maknanya keuntungan dari kenaikan harga emas juga 100% adalah milik tuan-puan. Tapi kalau tuan-puan buat pinjaman peribadi, ada bahagian kadar keuntungan tadi tu yang tuan-puan kena bayar kepada pihak bank ataupun si pemberi pinjaman. Keuntungan emas tuan-puan mungkin sama banyak jumlah kadar keuntungan kepada bank yang tuan-puan bayar. Ini bermakna walaupun bertahun-tahun tuan-puan simpan emas ni, tuan-puan hanya akan dapat emas tanpa keuntungan simpanan sehinggalah tuan-puan selesai bayar hutang tersebut. Ini belum dikira kemampuan tuan-puan untuk bayar hutang tersebut pada masa hadapan. Ada kemungkinan nama tuan-puan juga boleh disenarai hitam kalau ada tunggakan bayaran. Jadi tuan-puan sebenarnya senang je. Simpan emas ni kita boleh simpan sikit-sikit sebab dia sangat mudah, murah dan patuh syariah. Simpan ikut bajet tuan-puan. Kalau dah bersedia untuk mulakan simpanan emas tuan-puan, boleh isi je beg biru kat bawah ni dan saya akan bantu tuan-puan mulakan simpanan emas dengan sebaiknya.